Saya Imelina daripada Al-Mutahidah. Sekarang kami berada di Surau Al-Hidayah, Taman Seri Puchong. Kita bersama dengan seorang cik ni daripada mana cik? Taman Seri Puchong. Taman Seri Puchong. Nama cik siapa? Syida. Ya, Syida. Boleh panggil? Makcik Syida. Makcik Syida. Okey, kita nak minta Makcik Syida ni untuk baca satu peribahasa dalam buku Kamus Bahasa Arab kita. Okey, cuba. Waqtun min zahabin. Masa itu emas. Okey, masa itu emas. Peribahasa ini terkenal. Contoh kan, kita bagi situasi seorang pelajar ni dia berusaha untuk berjaya dalam peperiksaan kan. Jadi masa itu diguna sebaya untuk study, untuk buat ulang kaji dan sebagainya. Jadi dia menghargai masa dengan baiklah. Okey, terima kasih kita ucapkan dekat Acik Syida kita. Stop. Kita nak minta Acik Syida kita bagi pandangan ataupun pengalaman tentang bahasa Arab. Bahasa Arab ni sangat penting sebab dia adalah bahasa Al-Quran. So setiap Muslim sepatutnya boleh kena belajar bahasa Arab. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Acik Syida kita kerana sudi untuk share kepada semua. Semoga dekat luar sana lebih bersemangat untuk belajar tentang bahasa Arab. Terima kasih semua. Assalamualaikum.